Alah. Ini memang tak recommend. Aku yang berumur 7 tahun ni pun tak recommend. 28 tahun. Oh silap, umur 8 tahun. Kita orang semua umur 8 tahun. Tak recommend. Lagi-lagi aku yang dah kahwin memang pancit teruk. Oh mana? Tak, mana kau punya? Dah sudah beli. Sini lah. Aku bukan nak bagi kau, aku nak test muka. Tak boleh kau test. Oh boleh? Tu boleh. Jom. Buka. Oh sebab ni. Ya. Tak, dah lebih dah. Oh dah. Panjang. Assalamualaikum, selamat morning Batam. Bising kau kata. Kau tidur. Bising. Saya nak balik bilik. Saya nak masuk bilik saya. Dia kata nak balik masuk bilik. Bilik 302. Alright guys. So banyak drama. Pada korang yang baru lagi ke channel aku, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share dan jangan skip iklan. Jangan mandai-mandai. Okay, sekarang kita orang ni nak pergi ke mana? Ke tempat. Apa nama tempat? Ke tempat Tanjung Piai. bukan Tanjung Piai. Dia seakan-akan Tanjung Piai. Tengok dress aku. Aku nak tengok dia orang punya apa reaction. So tadi diorang dah sarapan kat hotel. Aku tak. Pasal sarapnya untuk 2 orang sahaja. Jim lah. Apa Saya- lagi kau buat? Saya ketiduran. Okay, sekarang jam pukul 10. Sekarang baca pula. Kita punya ni tidur. Sekarang jam pukul 9.40 pagi dekat Batam. So ini kafe dia. Diorang tadi makan kat sini lah. Dah. So sini makanan dia, walaupun di hotel hampir 5 star, dia punya makanan dia harga dia sangat-sangat berbaloi. Apa ni? Kita tengok reaction dia. Okey. Okey tak? Yang aku suka. Masih teringat kan? Semen ni dulu. Dah. Day 2 kat Batam. Alright. So kita orang 3 hari 2 malam kat sini. So kita orang akan penuhkan setiap waktu, setiap detik tu dengan segala aktiviti yang dah dijadualkan. So kita memang transport memang Gojek ya. Tak Gojek, pakai bas nombor 11. Hari ni tak boleh 11. Awal-awal tak boleh bas nombor 11. Bahaya. Oh, tujuh. So jom, kita punya Gojek dah sampai. Sampai depan. Sial lah. Kita nak pergi mana ni? Kali ada lama ni. Naik yang kuah. Allah Akbar. Dari najak. Abang kurang kencang? Kurang kencang. Pakai seatbelt. Oh lupa. Seatbelt. Rombongan dari mana ni? Malaysia. Dari Malaysia.
Udah jalan-jalan kemana? Baru datang apa? Jalan mana selalu? Dari semalam. Oh dari semalam. Baru sampai. Belum jalan-jalan. Oh. Baru jalan-jalan. Baru dolan-dolan. Ini mau pulang. Enggak, belum lagi. Esok mau pulang. Besok. Ini mau jalan kemana nih? Setelah makan? Enggak tahu lagi. Tahu kerjaan lagi. Gak ke Barelang? Barelang itu di mana? Di itulah yang jadi Jembatan tu? Ya jembatan yang ikonnya Batam kan orang pasti ke sana. Oh yang ada tulisan. Saya ni enggak tahu itu apa. Kalau mau wedoknya kalau mau yang ngatur. Kalau mau pakai mobil saya jalan. Ayo. Nanti dulu kami pikir-pikir dulu. Mau makan dulu. Enggak, semua mau itu saya tunggu. Gak apa-apa. Semua tempat ke Pak? Tertentu aja. Okey guys, sekarang kita orang nak pergi sarapan dulu. Sarapan dekat yang ni memang tempat favourite lah. Memang tempat turis. Segala mak nenek semua memang pergi sini lah. Morning Bakery ni. Bakery. Sini memang tempat famous untuk sarapan, untuk makan. Kawan punya seorang ini satu dulu. Tempat dia besar. Kalau kat Malaysia jarang tempat besar macam ni. Kalau mau Tempat jalan famous sini jarang kita jumpa tempat besar macam ni. Tapi kat sini tempat-tempat famous mostly memang besar macam ni lah. Sebelah Domino ini. Oke. Okay. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kita orang nak makan dekat sini. Sarapan. Lepas tu baru kita orang jalan-jalan. Pergi dolan-dolan dulu. Sini memang famous lah. Tengok ramai. Oh, canai pun ada. Sup. Nasi lemak. Lepas tu appetizer macam ni kan. Dessert. So aku tak tahu konsep dia macam mana ni. Beratur dulu baru makan ke order ke. Tu kat sini banyak jenis roti, kek, frozen, macam-macam lah. Harga dia pun lebih kurang macam dekat Malaysia, dekat Johor. Sama je. So dekat atas ada ruang tempat duduk. Oh. Penuh ah. Penuh. Full. Bismillah. Tapi kebanyakan dia kopi orang apa semua. Sedap. Boleh cari lah, dia sebut. Macam dekat sama macam kat Thailand, mana-mana sama sedap. Beza harga. Saigon. Ni 2 hari, sekali 2 hari PM. Sekali Saigon. pagi, petang, malam. Dia apa? Ada? Ingat? Ni rebus sampai sedap. Dia langsung. Ya pun nampak sedap. Pakai mie dia, mie yang kecil tau. Mie kuning kecil. Ada gulung semua mana. Betul-betul makcik-makcik Aduh. Ya. Ya apa? Ada 2,000, 2,000. Banyak? 2,000. Haa. 20. Orang lain-lain. Lagi 2,000 je. 16 kan? Macam 18. Oh, dah. Yang stos tu 11 tadi. bagi ni lah. 20. Okey lah, okey lah.
Makanan. Sarap dulu. Tapi dia pakai saus kacang. Macam mie rebus lah. Yang tadi Ya, faham. tengok mie rebus. Macam mie rebus. Mie rebus. Nampak tadi lah. Alright guys. So tadi kita orang dah syarat dekat sini. Morning Bakery. Sini memang banyak pelbagai jenis makanan sarapan. Kira macam one stop center untuk sarapan sebenarnya. Dan harga dia pun murah lah. Honda kuning tu, Honda EF, Honda Latching. Malah nak kita ke apa pandai juga dia. So dekat sini harga pun boleh dengar murah lah. Ni murah. Walaupun tempat dia nampak macam kopitiam biasa mahal lah tempat kita, tapi dia murah sini. Aku makan tadi omelette tadi pun besar. So RM10 tu kita. Dia RM37,000. So pada korang yang datang sini boleh try sarap dekat sini lah, Morning Bakery. So kejap lagi kita orang nak pergi Puncak Beliung. Jauh juga dari sini. Okay. So memang kat sana kita orang akan menapak. Kita tengok pewai tak pewai, barai tak barai. Kita henyak sampai lunyai. Okay, nice. Dah ada dah masuk. Alhamdulillah ya Allah. Seat back. Oh, sit back. Sit back. Jauh kan? Dalam 25 minit. Perjalanan agak jauh. Kaki okey sebenarnya. Siapa yang Pengsan kawan kau seorang ni. siapa yang tertidur kita berhenti tepi. Turun ke dia. 25 minutes Yes. we will arrive. Betul tak? Siapa tidur kita turun tepi. Boleh lah. Boleh Tak boleh. Tak boleh ya. Kapal sini mari sudah cantik. Pajero. Poolside. Pajero dia nampak lagi muda. Ha? Pajero dia nampak lagi cantik. Lagi cantik. Lagi nampak garang. Ani Nurin. Tak nampak sebab aku tertutup. Kau tak dengar ke tadi dia cakap? Dia cakap gini. Itulah hijab kau tak terbuka, kau tak nampak. Lepas tu aku cakap balik. Kena balik. Okay, terima kasih Pak. Terima kasih bye. Aduh. Alright guys. Sekarang kita orang dah sampai ke Puncak Beliung. Puncak Beliung ni memang kena menapak lah. Aku tak tahu macam mana situasi dia kat atas ni. Kita tengok ni. So kat sini memang banyak gila. Ramai orang, memang tempat melancong lah. So tak tahu berapa masuk dia. Kita tengok berapa rupiah. RM90, Giant Swing, Rainbow Slide, Flying Carpet, Puncak Drink. Kita ambil yang ni lah. Ni ada tambahkan yang tali itu voucher makanan. yang ada yang berapa orang di awal punya. Di awal 18. Ramai orang. So sebelum naik ada kafe air-air yang refreshing, air-air bertenaga untuk kita panjat Puncak Beliung. Kita tengoklah apa ada kat atas sana. Di sini ada tempat main mana. Dia banyak sangat aktiviti dia orang. Harga semua bagi aku murah lah sebenarnya.
Tadi paling mahal 140 eh. 140. Sekejap kita convert kan jap. 140 ribu. 40 ribu. Inilah harga One Piece kan? RM38 untuk semua game. Murah lah. Ush, betul-betul trekking eh, jungle trekking. Betul-betul puncak eh. Ha. Betul lah. Sini walaupun dia puncak, Dapat sijil lah. tak yakin. Jambatan tu pun tadi. Aku pun tak pegang. Pakai pasti frame book Betul. ke? Jam aku kena hidup tu. Oi, Ni rekod. rate tinggi. Tapi aku rasa Gunung Pulai tu lagi gila. Ini memang tempat Orang mana? tu. Tempat orang yang bergambar. Kapet. Okey, tak dengan ni. Ni TD yang jenis fotogenik ni. Dia cakap Batam ni sesuai untuk orang yang sweet couple ataupun jenis fotogenik, suka ambil gambar. Kan? Semangat kakak. Ben mau keliri. Kat sini boleh ambil gambar, ambil. Nampak? Dia dah sediakan tempat-tempat untuk korang ambil gambar. Ha. Tapi memang sesuai untuk budak-budak muda je lah bagi aku tempat ni. Mula pemakan. Kalau orang tua tak payahlah. Orang-orang yang sudah berumur tak payah. Nurin kat atas. Laju member. Tapi ada kata-kata semangat. Cool. Cool. Santai kawan. Selebel. Oh, sempur juga eh. Wow. Ramai eh. Tapi betul lah kata Safiq tadi. Walaupun dia kat atas, tapi dia tak sejuk. Tak sejuk memang lah. Tu kat atas tu tinggi siut. Kita punya tiket ni main apa je? Flying carpet bukan yang ni. Flying carpet tu apa? Tak lagi sih. Yang ni kita tak ada. Lain untuk gambar satu mata bapak pandai-pandai gitu. Ya, betul. Panas ni. Lepas tu semua beratur bapak. Betul lah apa yang dia cakap lah. Sekali je. Not recommendation. Dia cakap, bukan aku cakap. Tapi aku rasa tak recommend lah sebenarnya. Hari ni join trip makcik-makcik selalu pergi bapak lah. Kita kasih sama-sama. Sebab atas ni memang panas gila. Kalau kat tempat kita, atas sejuk, ada angin, Ada bubuk. ada pokok, boleh berteduh. Sebab tu sejuk. Ada punca air. Kita boleh minum air kat tepi-tepi ni. Ada. Kat sini tak ada. Kau tengok jalan dia macam mana? Kalau kat Malaysia dah tar, ataupun kalau jalan tanah sekalipun, dia orang dah cantik kan tau. Asyik ada tali bagai. Tapi ini tak. Ini memang alah. Ini memang tak recommend. Aku yang berumur 7 tahun ni pun tak recommend. Oh, silap, umur 8 tahun. Kita orang semua umur 8 tahun. Tak recommend. Lagi-lagi aku ni dah kahwin memang pancit teruk. Hari-hari exercise pun tak jalan, Mat. Cari penat. Tapi alright, tak alright. Lanjut je.
Weh, semua cepat beratur lah. Dia boleh atas sini 8 pagi sampai. Buka je kau sampai. Kau jangan tengah ada buta gini jangan. Ni ada gambar dengan air balloon ni. Status kat situ je lah. Mana naik dia aku tak tahu. Bawah tu ada tangga. Limit 4 orang ni. Limit 4 orang. Situ boleh ambil gambar. Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Alright. So kita orang nak bayang kat sini kejap. Lepas tu nanti kita orang sambung balik lah. Alright. Jom kita masuk. Ui, subhanallah, cantiknya masjid ni. Dalam ni boleh simpan kasut. Ni ruang simpan kasut free je. Lah, letak luar boleh, jemur. Sayang kasut mahal. Sini pun boleh. Sini ada tempat cas handphone. Memang mantap. Ini ruang solat dia. Luar ni ruang rehat. Ruang rehat dia. Bawah mungkin tempat ambil sembahyang kot. Jom kita tengok. Ini dalam ni. Tempat ambil wuduk lah. Bawah. Bawah ni ada basement parking. Bawah ada basement parking. Nice lah. Macam konsep mall. Dekat depan kita. Terus sini ada tempat simpan kasut juga. Stay tune dan macam biasa jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share dan jangan skip iklan. Right. Okey, terima kasih. Macam khidmat lah. Sebiji ya. Pusing-pusing khidmat sampai. Wah, music cream. Dah lah muka dia dah tutup buat budak tu. Lepas tu dah tinggalkan. Lepas ni dia kau duduk belakang. Kau tertutup. Dendam sangat. Tak, Sekarang kita orang dekat top 100. TP 100. Top 100. Kat sini dia punya apa kata? Suasana dia macam kat khidmat lah. Kat khidmat. Lebih kurang khidmat today. So aku tak nak buat video sangat kat sini. aku tahulah rupa dia ni lah. Gudang garam. Berapa ringgit? Berapa satu? Yang belah bawah ini. Yang tin tu. Dicek dulu ya sebentar.
Pergi sini boleh rokok. Ya. Perempuan ni bisa rokok. Mana pink? Warna Apa? pink. Budak Lepas garam. tu bibir dia Pink. pink sangat. Kasi rokok warna hitam kan. Dia kau-kau dia pink kan. Dia tak kantoi. Ha. Dia minum pink. Itu lah, betul lah ini. 93,500. Berapa yang mampu bawa masuk masuk gudang? 93,500. Apa? 93,500 sama 3,500. Okay guys, sekarang aku dekat Mi Gacuan. Tadi daripada supermarket Top 100 tadi ni Mi Gacuan. Nampak tak nampak kan? Korang nampak kan? Aku zoom sikit. Okay. Dia banyak franchise kat sini. So kita orang nak makan tengah hari kat sini. Ni dia orang tengah beratur. Okay guys, sekarang aku dah settle order. Dah ambil Mi Gacuan. Signature dia lah. Kita try signature dia. Sini ruang makan. Oh, tadi dalam supermarket tadi Top 100 aku ada beli. Mana tahu dapat aku ni. Ni keripik Palembang kan. Keripik Palembang katanya. Lepas tu aku beli bang-bang. Oh, kata dia orang sedap kan. Beli je lah. Tak ada lah, bini aku semalam kata yang ni, so beli yang ni. Aku tak tahu betul ke tak. Aku beli je, dekat rupa macam sama je. Habis dekat RM100,000, 92. So nanti kita sambung dia, stay tune. Mana? Video berapa tak tadi lah. Tangan pun tak balancing. Nak jadi video ke apa? Ni apa hal? Jadi ya. Ni kalau saya YouTube kan. Oh ya. Okey. Alright geng, makanan dah sampai. Mi Gacuan. Wow, wow. Karena aku slow, sungguh slow, sangat slow. Dengan air lemon tea. Air lemon tea. Mi Gacuan level 1. So ini signature dia. Okey kau ni. Mantap. Dah enggak? Ni yang benda ni, keripik. Wonton. Mantan. Bismillah. Popok dia lah. Angsi. Dia tak ni. Apa ni dalam ni? Potong ke? Oh. Rasa macam ayam. Ini memang ayam dalam ni. Okey, sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang. Macam makan mi kolok. Boleh sedap. Cuma dia pedas. Macam makan mi kolok. Mi kolok Sarawak tu. Cuma beza dia pedas. Dia ada level lah. Tapi sedap. So, tak tahu kenapa dia bagi benda ni. Untuk kita Rasanya bodoh. Rasanya bodoh. apa kata? Macam dia pedas, makan ni macam kurang sikit lah. Dia ngam lah. Dia chemistry dia ngam. Lontong. Sedap.
pergi gacoan tu, kita orang terus balik ke hotel. Rehat-rehat dulu. Lepas tu pukul 6 tadi, 6 petang tadi kita orang terus pergi ke sini lah, Nagoya. Kita orang kat Nagoya sekarang ni. Aku dapat nak beli ni Bukan semalam tengok interview kan. Silver Queen ni kan. Banyak lah. Right. Banyak. So sekarang ni nak makan. Aku pun tak pasti nak makan apa ni. Kat sini banyak lah. Bakso ada, KFC ada, AW. Okay, lapis lagi aku nak beli lapis sikit. Macam ada ni. So kita tengok lah nanti makan apa. Esok dah tak ada nak ke mana dah. So ada ke mana esok, siap-siap untuk balik. Alright. So stay tune, jangan kita sambung ni. Ni kau memang power. Tak tahu pedas tapi banyak Ayam penyet. Buah naga. Dia nak. So aku pilih ayam penyet pasal aku nak makan goreng-goreng sebenarnya. Cuma dia kata tukang masak tak ada. So aku pilih lah ayam penyet ni. Walaupun aku sebenarnya tak makan ayam penyet ni. Sebab ada nasi putih kan. Belayan je. Air mata dia. Kalau untuk kepala orang ni. Ayam penyet yang aku makan ni lah, tempe, tahu, timun. Kau boleh tak makan? Tak reti? Tak ada air mata. Sebab aku sebenarnya tak boleh kecap dengan ayam penyet punya rasa tau. Sebab dia macam kau makan ayam biasa, ayam Nak cakap makan. ayam biasa, ayam yang tak ada rasa dengan nasi putih. Cuma penguat dia sebenarnya sambal, sos dia kan. Itu je. So bagi aku better makan macam nasi goreng kan. Macam itu lah. Dia apa? So sebab orang tak boleh cakap banyak, kita makan je. Ambil lah. Yeah. Saya pula yang seterusnya untuk meneruskan perjuangan seorang pemakan. Okay. Hari ni kita ada banyak tau kena makan. Dek-dek ni. Okay. Daripada ujung sana, okay, kalau kita tengok dari sana, kan. Di ujung sana tu kita ada ayam kosek. Lepas tu ada lagon. And then kita ada endes mak. Kita ada ANW. Ada makanan Padang. Ada bakso ni. Ada ayam penyet dan angkasih. So saya beli ini. Not bad lah, sedap lah rasa. Kat Malaysia tak ada ayam ni. So ni diorang makan ayam penyet. Kau jual benda yang memang kena makan sampai. Tak faham. Okay. Selevelnya berapa? Per 10? Satu lah. Biasa je lah. Cuma aku nak komplain sikit lah. Korang kat sini makan pedas. Sambal tak suka tak ciput. Aku tak faham. Benda tak banyak bau. Bau kau gitu. Tak faham. Abang pemakan pedas berapa per 10? Saya tak adalah makan pedas kan. Tapi kalau pedasnya per 10 7. Pedas. Sebenarnya pedas. Tapi rasa dia Mana lagi pedas? Pedas ni pedas tadi? ini pedas. Ini pedas? Oh. Sama juga makan ini penyet. Akak okey kah? Akak manis. Dia tak manis, pedas. Ya Allah. Aku Okay. tak ambil. Aku Keep it. just ambil ayam yang terkena sambal je. Pun pedas dalam bus. Dia terkena sikit-sikit je. Ini jangan salah faham dia ni tak pedas sebab tu je lain sikit. Tak maaf. Pedas ya. Okay, stay tune. Apa-apa nanti kita akan update. Ciao. Okay guys. So tadi aku kat Nagoya ada beli kek lapis lah. Batam ni rupanya memang famous kek lapis. Aku tak tahu. Aku beli yang Nutella yang original. Aku beli 2. Lepas tu aku beli, tapi yang famous dekat sini brand ni lah, Wiveka. Aku punya brand Mama. Lepas tu ada lagi brand yang premium sikit ada.
Tapi punya premium. Punya 100. 1 lebih. Kotak dia pun premium. Atau aku macam biasa lah, aku beli face magnet. Yang ni memang kewajipan aku bila aku pergi mana-mana lah, pergi bercuti. Beli simple je. Ni berapa ribu aku beli? 5,000 kot. 5,000 lah dia aku. Ya lah 5,000. Satu kuih pula kot. Okay, baik. Ini orang-orang berumur lah. Ini untuk ni. Apa pakai lagi tu? Apa? Aku ni tadi aku dah beli beng-beng dengan keropok Palembang Ni tadi kat top dekat mana beng-beng ni? Top 100. Pasar raya macam ni konsif lah. Ni tadi Sapik beli ayam goreng chicken. Aku tadi makan ayam penyet. Aku tak makan ayam penyet sedar juga. Aku tak makan. Aku kat Johor pun tak makan. Kat Johor paling banyak ayam penyet. Tapi aku tak makan pun. Oh, bini aku suka. Aku tukang beli ikan je. So sekarang jam kat sini pukul 9:50 Segebe 9:50 malam sekarang ni, time sini. So kita orang tadi lepak-lepak kat Nagoya. Lepak kat Nagoya, makan-makan, beli macam-macam, masing-masing beli masing-masing punya apa, habis duit sebelum balik esok. Yang penting beli gudang garam. Beli gudang garam. Yang kaleng punya, yang dalam kaleng. Gudang garam bukan sebarang garam. Kena beli betul-betul, tidak salah garam. Kita yang kena garam tu.